Selepas daripada fitnah Mu'tazilah, ulama mazhab Syafi'i semuanya Asy'ariyah. Spin lagi, Imam Syafi'i ni Asy'ari ke? Bukan. Yang suka spin dia. Kita sebelum nak spin, biar ada ilmu. Apa pernyataan Imam Al-Ghazali, antara tokoh Asy'ariyah yang menjadi rujukan utama, yang di mana beliau menjelaskan bahawa manhaj yang paling tuntas dalam memahami Islam adalah manhaj salaf. Tapi salafus saleh dalam kalangan para sahabat dan tabi'in, bukan satu penjenamaan yang menggunakan jenama salaf tetapi tidak mengikut manhaj dan kurikulum ilmu yang diwarisi secara bersanad sampai kepada para salaf, iaitu dikenali sebagai aliran salafi. Kita kena bezakan dari sudut penjenamaan. Jadi sebab itu kita kata dari sudut konsistensi tak konsisten. Kejap sebut manhaj salafi, kejap sebut ini manhaj ahlul hadis. Sedangkan kitab-kitab dulu menulis Al-Athariyun. Kita boleh baca kitab Al-Milal wan Nihal, kitab yang menggabungkan pemikiran-pemikiran firaq, pemikiran kepelbagaian pemikiran umat Islam. Jadi dalam kitab Al-Milal wan Nihal memang sebut manhaj Imam Ahmad bin Hanbal, iaitu manhaj Al-Athariyun. Tapi kita dengar pun sekarang manhaj itu. Jadi kalau betul nak guna manhaj Imam Ahmad bin Hanbal, perlu konsisten. Apa yang para ulama nyatakan? Contoh kitab Raddul Muhtar Ibnu Abidin, seorang ulama dalam mazhab Hanafi, dan Az-Zabidi dalam kitab Ithaf Sadatul Muttaqin, dan At-Taftazani kitab Syarah Aqaidun Nasafiyah. Ini yang mereka sebut, lafaz yang sama. Ahlus Sunnah wal Jamaah humul Asy'ariyah wal Maturidiyah. Konsisten daripada mustalahat sampai kita sekarang. Dan begitu juga kalau kita lihat satu pernyataan seorang ulama usul fiqh yang masyhur, mantan profesor usul fiqh di Azhar, Profesor Dr. Muhammad Hassan Hito. Hasil pengkajian beliau, pemerhatian beliau, ulama mazhab Maliki semuanya Asy'ariyah selepas daripada fitnah Mu'tazilah. Nanti ada orang spin pula, Imam Malik Asy'ariyah ke? Bukan. Imam Malik salaf. Kadang kita ni suka spin, tuan-tuan. Kita tidak berpegang kepada manhaj ilmu, main ikut suka nak spin aja. Ini fitnah ilmuwan akhir zaman. Ini kita fitnah. Ulama mazhab Maliki, Imam Malik salaf. Ya, Imam Malik memang salaf, tapi Imam Malik bukan salafi seperti yang dipegang oleh orang salafi moden. Tidak. Imam Malik salafus soleh. Cuma selepas fitnah Mu'tazilah, maka ulama-ulama Malikiyah bersetuju dengan manhaj Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Jadi sebab tu tarikh meninggal tu kita kena bezakan tu, mana yang salaf, iaitu dalam kalangan sahabat, tabi'in, tabi'in tu. Itulah kalau nak betul nak kenal manhaj salaf waktu itu. Tapi selepas daripada fitnah Mu'tazilah, ulama mazhab Syafi'i semuanya Asy'ariyah. Spin lagi, Imam Syafi'i ni Asy'ari ke? Bukan. Yang suka spin dia. Dia kata, ini ustaz tak belajar sejarah. Dia kata ulama Syafi'i Asy'ariyah. Imam Syafi'i Asy'ariyah ke? Imam Syafi'i meninggal tahun berapa? Imam Abu Hasan Asy'ari meninggal tahun berapa? Kita sebelum nak spin, biar ada ilmu. Kita kata ulama bermazhab Syafi'i. Imam Syafi'i salaf, Imam Muzani salaf. Yang pada ketika itu Imam Abu Hasan Al-Asy'ari masih belum lahir lagi. Dan ketika itu berlaku awal fitnah Mu'tazilah, mereka mempertahankan dengan pendekatan salaf itu. Tapi Imam Abu Hasan Al-Asy'ari menggabungkan antara pendekatan salaf dan khalaf. Maka selepas zaman fitnah Mu'tazilah,
pada abad ke-10 Masihi, maka waktu itu ulama mazhab Syafi'i dari sudut perbahasan akidah mengikut pendekatan Asy'ariyah. Ulama mazhab Hanafi sebilangannya Asy'ariyah, sebilangan Maturidiyah, dan majoriti ulama mutaqaddimin Hambali Asy'ariyah, dan ada sebahagian lagi Al-Athariyun yang mengikut manhaj Imam Ahmad bin Hanbal.